Busa tu. Seperti Wih, diorang tak respect dua SRG tu. Kedua-dua game. Hayabusa lagi ke? Hayabusa ni confirm lock. Confirm. Aku dah agak dah. Okay, high lock kepada hanya ketukan kepada bahagian front line. Turtle yang pertama didapatkan. Hazel dapat sial. Tapi mangsa cuma dilakukan lagi apabila Sky telah pun diakan sebagai mangsa darah pertama. Zekyu juga telah pun dileburkan nyawanya. Yum cuba termasuk ke hadapan. Aaron masih lagi mencari mangsa. Lompatan dilakukan oleh Kram. Dapatkan double kill di kedudukan sebentar tadi. Mahal Miwa, mahal. Tadi, tetapi lompatan masih lagi cuba untuk dilakukan walaupun dirinya akhirnya terkorban. Kau tengok tu kan, diorang confident. Diorang nak team fight nampak. Dapat tak hero? Aaron berjaya dapatkan. Sekarang ni Teleport mana tu? Teleport bawah. Mencari kedudukan. Kena kau ni. Yum sebagai akan ditumbangkan. Yum. Innocent bukan ni, innocent. Bye-bye tu, innocent. What a thinking tu. RGOG masih lagi ada. Aaron cuba untuk masuk. Grab dia tumbang kali Kosen. Kali ini tu Yum cuba untuk masuk menjadi bangsa di bahagian belakang. Kim cuba untuk menadas kali damage yang dikeluarkan. Tetapi tengok macam mana Kim yang dikejar berterusan. Sekai tak indah pun tapi tak gila. Aaron ditumbang kali Stormy. Tetapi Stormy menangkan daripada Kim. Dia cuba untuk what a thinking tu Kim. pasukan belakang tampakkan Ines. Popok lo. Tidak dapat pemain saja untuk masukkan SRGOG. dimulakan kesil lagi buka oleh Yum. Hayabusa dapat kill biru. Sekai cari depan. Sekai nak cari siapa? Sekai terus sekat. Hilang dekat tangan Kosen. Mati Hazel, mati. Lagi cuba untuk melakukan lompatan menjaga dekat Hazel juga hilang. Tetapi dekat belakang menunggu mangsa lagi. Kim cuba untuk masuk lompatan pada Kram mencari mangsa di bahagian hadapan. Tetapi Yum sebenarnya sekali dia mencari dikeluarkan oleh pasukan Heroism. Cukup ke tidak? Kosen ditangkap, Kosen dicari. Kosen nak pergi mana diturunkan nyawa tapi Kim. Oi, bapaklah Kram. Sumpahlah Kram guys. Sangat besar terlebih dahulu. Oh, masuk Hazel. Ui, Hazel dapat tu. Mati Sekai. Sekai juga telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Oi. Masuk dapatkan double kill menjatuhkan Hazel. Kenakan kepada Aaron. Mungkin agak melambatlah dia nak bagi damage. Tapi kalau kena kepada backline, hilang. Sebelum itu Kosen. Sekai cari bangsa dekat bahagian belakang. Berjaya ke tidak mencari bangsa. Tetapi lock pada kali yang akan dia dapat kali ini. Dapat lagi dua Hazel. Tetapi Hazel telah menjaga kali Kram. Balik ke si Aero? Tapi tak juga. Tri sebenarnya dah bermula sekarang respon dia dapatkan kemenangan tapi break. Depan gila kau Kosen. Yum ditumbangkan juga oleh Kosen. Dekat bahagian belakang Sekai cuba untuk mencari. Mati kau Kosen. Kosen Sekai. Depan sampai dong kau sumpah. Mula kali ni yang dikejar oleh Kram lompat. Ai bingai lah buat throw game tu. Rasakan yang mereka kena menang. Yum saja mulakan satu perkara. Dapat Stormy tu. Habis Stormy. Tapi Kosen ditumbangkan ini. Mati gila Stormy guys. Yus masuk ke hadapan mencari kedudukan Kim cuba melarikan diri. Kim cuba menjalankan kedudukan tapi adanya diversion untuk melarikan diri daripada ditangkap oleh pemain pasukan SRGOG. Hazel dekat bahagian bawah. Dorong cek Hazel tu. Melakukan rotasi mencari kedudukan yang selesa tetapi hilang. Dia hantar ayah ke belakang duk. Hayabusa. Oi, Kram dah cari duk. Kram cari. Oi, apa dia? Dekat bahagian hadapan Hazel cuba tak masuk ini. What? Satu pemain bertindak tak ada. Yus punya emosi. Sekai cuba untuk berikan bantuan ke arah belakang. Kram melakukan lompatan mencari Hazel. Hazel berjaya juga. Hazel menjadi bangsa yang seterusnya. Tapi emosi dia. Di mana tu? Mana tu? Bagaimana ke Okey. belakang? Ada kongsi pada Zekyu. Backline. Cuba untuk bertahan di bahagian hadapan. Backline. Tapi ini. JJ. Habis King SRG guys. Ui. Oh, tak ada Granger, tak ada tu. Eagle Lane tu. Ui. Cari Stormy dekat bahagian hadapan terlebih dahulu. Stormy cuba untuk bertahan tetapi Kosen masih dipaksa. Stormy mati tu. Hazel pun mati guys. Innocent. Akankah sempat untuk mereka mempertahankan kedudukan buat kali ini. Tapi Kim pada sini jatuhkan di Sekai. So kasih juga lagi. Habis. GG set SRG. Habis lah guys. Tetapi masih lagi ada lot untuk pasukan SRG. Jangan masuk. Memang dah tak ada mulut untuk Heroism. SRGOG. Akhirnya sekarang ini tiba masanya untuk Heroism. Gila lah SRG sumpah. Dah pun mendarat. Kau memang the king tu. Dengan satu